Adakah saya gunakan duit untuk bersara untuk tolong mak dengan nenek? Kalau kita ikut barat, dulu apa yang saya baca lah, kalau kita baca buku barat tentang kewangan, apa yang diajar adalah untuk kumpul duit. Selepas kita kumpul duit, kita boleh bersara. Okay? So saya ikut apa yang buku-buku bajet barat cakap. Kumpul duit, lepas tu bersara. Lepas tu apa yang terjadi adalah semasa PKP, mak saya terpaksa masuk hospital, nenek saya terpaksa masuk hospital. So pada masa itu saya pun duk fikir, adakah saya gunakan duit untuk bersara untuk tolong mak dengan nenek? Kalau kita ikut barat, kalau kita ikut buku budgeting barat, diorang tak bagi framework atau diorang tak bagi advice bagaimana. Diorang macam senyap je. So kita harus ingat, barat dia individualistic. So lepas you dah kumpul duit, itu untuk you sahaja. Tetapi alhamdulillah Ustaz, yelah saya pun dididik agama Islam dari kecil kan. So saya pun kata, ini kalau saya guna duit ni untuk bersara, maknanya saya tak akan spend untuk mak saya kan. Tetapi alhamdulillah, yelah saya dididik agama kan. So saya kata tak boleh ni, tak boleh. Dan saya menggunakan duit itu untuk tolong mak, tolong family lah. So cuma nak cakap lah, hikmah sebalik tu, at least family semua okey. Dan yelah, at least kalau kita ada nasihat atau kalau kita ada guidance, lebih senang. Kalau tak ada guidance tu memang ke laut. Memang ke laut. Betul. So saya memang setuju dengan Ustaz. Buku barat tu, dia punya ilmu saya rasa macam terbatas. Tapi kalau Quran tu, saya rasa macam luas. Macam laut. Tapi sebenarnya, nanti orang cakap kita disalahkan orang barat pula. Tapi sebenarnya, bukannya tak boleh ikut langsung. Tapi saya rasa, antara kesalahan saya dahulu adalah, kita hanya mengikut satu aliran sahaja. Faham? Yalah, tapi pokok pangkalnya. Sebab tu pentingnya Allah perintahkan Iqra' tadi tu. Thank you Ustaz. Sebab tu Allah perintahkan Iqra'. Jadi dulu kita tak tahu, sebab jarang kita jumpa orang Islam yang saya lah. Jarang kita jumpa orang yang mengisahkan macam mana nak berjaya. Contohnya lah. Ada tapi kita tak jumpa. Yang banyak adalah kejayaan dari segi barat. Jadi kita pun bacalah buku yang ada. Faham? Dan kita pun tak adalah macam suka sangat membaca ni. Jadi bila kita pergi ke kedai buku, kita jumpa itu buku yang ada. Macam mana cara nak berjaya dan sebagainya. Faham? Tapi maksudnya nak bagi tahu bahawa bukan semua perkara kita boleh ikut. Tapi